Ada sebabnya kenapa orang suka beli rumah dekat Eco punya township ni. Okay guys, hari ni saya berada di Regent Garden, Eco Grando, Puncak Alam. Saya nak tunjukkan anda satu unit townhouse, upper unit and lot yang nak dijual dengan harga tak sampai RM500,000. Jadi harga bawah RM500,000 anda boleh memiliki rumah yang terletak di Eco World punya township ni. Okay, apa yang menariknya pasal rumah townhouse ni, walaupun di rumah townhouse, tapi kalau anda tengok dekat bahagian porch depan ni, boleh parking 2 sehingga 4 kereta. Menarik tak? Okay, sekarang kita nak masuk ke dalam rumah pula. Jom kita tengok. Okay, sebab unit ni adalah unit upper unit, jadi kita nak kena naik tangga dulu lah. Tangga dia ada dekat bahagian luar rumah ni. So this one is a solid punya steel. Okay, sebelum masuk ke dalam rumah, dekat depan ni ada foyer yang agak luas. Boleh letak rak kasut dekat bahagian kiri ataupun kanan. Okay, masuk belah kiri akan ada bilik, tapi kita akan ke ruang tamu dahulu. So this is a new basic unit. Masih under warranty developer lagi, jadi kalau ada defect boleh report kepada developer dan dia akan betulkan. Bila basic unit ni, anda boleh renovate ikut cita rasa anda, kreativiti masing-masing. Cuma rumah di sini di Eco World punya township ni adalah jenis strata title. Jadi bahagian luar, bahagian fasad tu anda tak boleh nak renovate sebab kita nak kekalkan fasad yang cantik tu. Okay, so ini bahagian dapur dia pula. Bahagian dapur pun sama juga, basic unit juga. So mungkin sini kita boleh buat kitchen cabinet dekat bahagian sini dan top cabinet bahagian sana. Sini boleh letak sink juga. Cuma yang ni ialah basic punya sink lah. Unit ni adalah jenis end lot. Jadi anda boleh nampak ada banyak tingkap yang mengelilingi unit ni. It will provide you a natural lighting and ventilation. Sekarang kita pergi ke master bedroom. Masuk ke master bedroom, aircon point dah ada, jadi anda hanya tinggal beli aircon unit untuk pasang dekat sini. Dan again, you can design it as the way you want. Master bedroom ni is the biggest room in the unit dan ada attached bathroom yang tersendiri. Okay, sekarang kita pergi ke bilik yang kedua dan ketiga. Let's go. Okay, ini adalah bilik kedua. Bilik kedua dan ketiga actually size dia lebih kurang sama. Nanti kita tengok bilik yang ketiga. Okay, dan ini adalah bilik yang ketiga. Okay, kalau anda ada anak seorang atau dua masih okey lagi. Ataupun kalau katakanlah nak jadikan satu bilik tu sebagai home office, study area pun okey juga. Dan dua bilik ni akan berkongsi satu bilik air yang terletak di bahagian luar. Inilah sebabnya kenapa orang suka beli Eco World punya produk. 24 hour security, gated and guarded, dan dekat dalam ni clubhouse sendiri pun dah ada. Ada gym, playground, basketball court, apa yang anda nak semua ada. Dan yang paling penting, harga RM480,000 sahaja, sesuai untuk first home buyer ataupun yang anda nak upgrade rumah daripada apartment dan pindah ke landed house. Jika anda berminat dengan rumah ni ataupun nak tengok township ni sendiri, boleh kontak nombor yang tertera dekat skrin anda tu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like, komen dan share video ini kepada rakan-rakan anda ataupun family members anda yang tengah mencari rumah. Jumpa anda on the next video. Bye-bye.